Tips teknik menjawab soalan tasawur Islam SPM. Okey, kita lihat contoh soalan. Jelaskan dua keistimewaan insan berbanding makhluk yang lain. 4 markah. Kalau kita lihat nota di dalam buku teks, dia ada 4. Yang pertama, dikurniakan akal. Yang kedua, diberikan kitab. Yang ketiga, dianugerahkan Rasul. Dan yang keempat, dipertanggungjawabkan sebagai khalifah. Sekiranya calon SPM, dia jawab 2, dia akan dapat 2/4, tak dapat markah penuh. Ataupun calon tu jawab 4-4 sekali, pun dapat 2/4, tak dapat markah penuh. Kenapa? Sebab untuk soalan ini, arahan dia adalah jelaskan. Jadi calon hanya perlu bagi jawapan 2, dan 2 jawapan tersebut hendaklah dihuraikan, dijelaskan. Barulah calon akan dapat markah penuh 4/4.